adalah hari Deepavali. So Wani nak ucapkan Deepavali Navatukal to all my Indian friends. So bersempena dengan Deepavali, Wani nak buat satu video. Wani nak makan panipuri. Panipuri ni dia macam snack, Indian snack yang Wani tak pernah rasa, tapi Wani rasa Wani boleh makan. Sebab dia ada muruku, dia ada kacang pula, dia ada kentang, dia ada macam kat luar tu dia macam keropok. So Wani teringin nak rasa. Okay, kita nak pergi cari sekarang. Bye. Kita nak pergi dunia dessert. Siapa nak kereta pergi YC Jaya. Kami? Ya, cari Aiman. Aiman mana? Sanggup ku redah hujan. Dia ni nak beli. Oi, babi masuk sini. Kilat wei. Hi guys. Hi guys. Panipuri Ilet. Jadi saya terpaksa tukar video ni jadi video lain sebab dah set cantik-cantik, tak naklah buat banyak kali kan. So Wani pergi dunia dessert. Wani beli 3 benda yang agak viral. Tak tahulah viral ke tak, tapi benda yang Wani tak pernah try lagi lah. Okay, tak apalah tukar jadi cerita lain. Yang ni crepe rabi. Ni durian. So diorang kata crepe rabi ni sedap gila. Nah, pegang ni. Lepas tu satu lagi dia gelato ice cream. Ni pun selalu tengok orang ni, tapi tak tahu ni apa ni, chocolate chip cookie sandwich. Ramai tengok orang review benda ni. And yang paling orang pernah cerita, orang pernah kecam is Taufufa ni lah, organik. Kenapa kena kecam? Sebab dia jual RM7.50. Mahal. RM7.50 sebab tu kena kecam. Tapi bagi Wani tak salah pun sebab dia ada branding dia sendiri. Tapi tetap ramai orang beli. Sebab apa? Sebab orang nak beli sebab dia kan. So tak ada masalah pun dia letak harga berapa. Nak buat macam mana dah dia famous. Kalau aku pun, kalau aku famous, aku letak satu Taufufa aku RM20. Okay, kita ada crepe daripada Rabi crepe daripada Rabi. Yang tu crepe durian. Nama panjang dia Rabiatul lah. Ya ke? Rabiatul dah ada Wiyah lah. Ada tadi saya. Wah. Wih. Dia ice cream sandwich. Oh yo. Tak tahu macam China. Cookies ke apa? Baru dari mana ice cream? So dia macam ni. Let's try. Sedap kan? Terima kasih. Push, ada padu. Gigit. Mana nak gigit? Pancok. Dah berderai ke tepi. Cuma dia tak firm lah benda ni. Dia gigit je dah berderai. Tapi sedap. Cookies dia sedap. Cookies dia macam crunchy tapi rapuh. Faham tak? Lepas tu dalam ni memang literally just vanilla ice cream yang memang rasa vanilla ice cream kosong je. Tapi sedap lah. Okay. Tapi untuk kata dia terlalu sedap sampai kena try tu, tak. Ini crepe Rabi tadi. Rabiatul lah. So kita rasa crepe Rabi. Berengat lah makan benda. Sedap lah crepe dia. Tak. Tiga ni saya beli RM33. Adakah berbaloi? Tidak. Tapi tak apa, sekali-sekala Amin nak aiskrim. Masuk. Kotor masuk. Gigit. Cookies. Gigit. Gigit. Okay. Masuk semua. Dia sedap tapi biasa je. Dia tak adalah macam memang aku kena lari semata-mata nak dapatkan. Sama. Dia pegang. Okay. Ni kita nak try Taufufa organik RM7.50. Betul ke? Betul lah. Nama dia Taufufa organik sejuk baby air natul.
Dia saja nak orang panggil dia baby kan. Okay, kita ada Sejuk lah. what the hell is that? I don't know. Corn syrup lah kot. Apa ni? Gula belaka. Oh, gula belaka. Dia bantai corn syrup. Sekejap tapi wow. Letak ke bawah pun. Sebab tak ni kacau. Hancur lah. Sebab kacau dia akan you ni buka ruang kat dia. Buka ruang. Ingat buka straw ni. Sampai ada orang kan pernah kecam sebab dia kata ni gula dia sikit orang cakap. Tapi bagi I cukup je lah. Kau nak banyak mana lagi? Sebab orang tu kecil diri bi. Sebab tu tak cukup. Okay, kita rasa dulu. Bismillah. Tak tahu nak kata. Apa yang membuatkan sampai RM10 branding je lah kan. Sebab orang tu famous. Mari kita cuba. Rasa macam apa you makan tu yang bawah itu ada cakap apa. Rasa macam kena scam. Bila organik dia macam ni ya. Dia rasa macam okay, korang pernah makan kan taufu fa dekat tepi-tepi jalan yang makcik-makcik tu jual? Itu sedap tau. Dia rasa macam kalau tu dia rasa macam soya. Pejal soya. Tapi yang ni dia macam puding. Macam kena tipu kan. Dia rasa macam minyak. Dia rasa macam lemak. Dia rasa macam you gigit tulang minyak. sumsum. Macam you gigit minyak ah. Minyak yang dah dipejalkan jadi jelly. Tak rasa soya sangat. Kan? Dia tak rasa soya sangat. Dan dia punya gula Melaka ni tak manis. Organik sebab dia tabur tai kambing. Pakai dekat mana? Dekat tanah kot. Kan soya ni. Biji soya macam mana? Apa? Rasa dia tak rasa tahu apa. Ya, tu sekejap lah. Dia rasa berminyak. Dia macam kita makan minyak yang dah jadi jelly. Dia masing-masing tekak masing-masing. Okay, bagi aku tak sedap. Bagi aku bukan tak sedap. Dia boleh makan. Tapi dia rasa pelik lah. Dia tak rasa macam tafufa. Macam jelly je lah. Jelly yang ada rasa. Ataupun kita boleh cakap macam ni Abi. Macam minyak. Bukan. Kita boleh cakap macam ni. Ni apa kita rasa lah. Apa yang korang rasa kita tak tahulah. Lain aku. Rabi crepe. Bismillahirrahmanirrahim. Crepe selalu tak mengecewakan. Jadi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada Abi? Mana durian dia? Dekat tengah. Tegak sangat ni. Ya. Ada satu lagi crepe saya nak makan. Mana bentuk ni? Crepe Montel lah. Crepe Montel tu gigit je dah rasa. Ni tak ada kan? Ni tak tahu mana pergi. Durian tu sorok. Cakap dengan Rabi. Oh, Dekat tengah. durian dia ke belakang. Durian tu. Cakap dengan Rabi kan? Betulkan balik dia punya crepe ni. Tapi sedap lah. Sedap. Tapi krim dia terlalu banyak. Krim terlalu banyak. Dan bawah ni terlalu tebal. Tapi dia sedap. Patutlah jadi video Dah you je. Pani puri. Ni jadi video apa? Video kena stamp dengan dessert. Tajuk dia. I malas sangat dengan gambar sebab I rasa I tak suka Dia tebal tu mana? Ada 3 layer kat bahagian bawah. Tebal tu itu tak ada I buang. Tebal gila. Kat bawah tu dia sorok tebal. Kalau
Kalau yang crepe Montel tu dia nipis je, walaupun dekat bawah pun dia nipis. Tiga-tiga kecewa sebenarnya. Aiskrim tu okey ya. Tak, bagi I ni okey. You rasa aiskrim bang? Bagi I tiga-tiga macam kena scam, tapi ni paling okey. Okay, I tak tahu nak buat apa. Video tak jadi apa yang I nak. Nak buat panipuri tak dapat. So tajuk Pre-dessert kena scam. Tajuk hari cerita hujan pula. apa? Tajuk video kali ni Happy Diwali panipuri lag. beli dessert kena scam. Oi, bukan. Ha? Bukan Happy Diwali panipuri lag. Happy Deepavali, duit elak, kena scam. Jangan bagi. Kesian kawan Indian dan semua. Diorang mesti menantikan video panipuri. Dah lah tengok Wani ni review benda. Tapi korang dah tahu dah, muka ni je korang muka ni je. Jangan ingat tajuk tu akan sama dengan konten dia. Okay? You dikenali semua itu. Korang ingat kita scam lagi kan? Ingat kita orang scam tak nak makan panipuri kan? Guys, I on the way. I order panipuri. Okay, so kejap lagi I akan review I makan panipuri tu. Nampak tak? Semata-mata tak nak scam. Sebab I fikir ni dah tahun 2025 nak masuk 2026. So I rasa I tak nak scam korang dah. Okay, so I nak pergi beli kita punya panipuri. Hi guys, so the panipuri is here. Sampai ke Sun Surya City ya. Siapa tahu aku duduk mana, tahulah berapa jauh aku nak kena datang. So ini the panipuri guys. Dapat dia punya macam murukku, macam air asam air asam ke air rempah. Dia baik rempah. Dia ada banyak. Dia ada air asam, ada air rempah. Lepas tu yang ni kentang, dan ni air asam dia. Ni air asam, tadi tu air rempah. Dia kena gabung. Lepas tu ni yogurt. Okay, so I order dua. I order satu tu panipuri biasa, satu lagi dahi puri. Dahi puri ni dia ada yogurt. Kita kena kopek dulu dia bagi ada ruang. Macam tu. So ni, alamak, tak ada sudu guys. Dia nampak disgusting tapi sorry lah Tak disgusting lah, rasanya okey. Tak ada sudu. Lepas tu letak sikit kentang ni dalam. Ni apa yang I tengok lah, bau rempah kari, tapi ada bau-bau macam nasi Arab sikit. Lepas tu letak bawang. Bawang dia sikit je. Sekejap. Kita letak muruku. Ni yang sedap ni. Lepas tu letak yogurt. Air yogurt ni. Sikit-sikit lah. Delicious So sekarang ni sekarang ni air apa? Tu air apa? Kita akan celup lah dua ni. Ni air asam, ni air rempah dia. So dia kena campur sebenarnya. Kena celup dua-dua. Sebab I tak reti lah. Patutnya dia orang sekalikan, sebab I tak reti. So guys, let's eat. Pegang. Sekejap. I pegang. So tuang sikit air asam. Okay. Tuang sikit air rempah dia. Tahulah apa ni, tapi bau dia tak menyenangkan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana?
Okey, tapi tak faham lagi macam mana rasa dia. Oh, cak silap umur lah. Papa Larry. Papa Larry. Papa Larry. Papa Larry. Papa Larry. Okay. It's the way the Larry. Papa Larry. Sedap lah. Kentang dia sedap. Tapi macam kurang masin sikit. Dia punya kentang tu macam kurang flavor. Ataupun memang macam ni rasa dia. I tak tahu. I tak tahu macam mana rasa dia. Tapi ni first time rasa sedap lah. Rasa macam mana? Dia rasa sedap. Tapi sedap yang kita orang tak pernah rasa. Dia macam dia rasa agak pelik tapi sedap. Dia macam boleh makan banyak kali. Nampaklah. Just I hope yang ni dia punya kentang tu kalau boleh masin sikit. Kalau kentang tu masin sikit dia lagi flavor. Ni. Habis lah. Terus tak bercakap. Dah. Sebab I kena fokus makan ni sedap. I tak tahulah apa Indian snack yang lain yang macam rare sikit. Kalau tosi apa semua tu kita selalu makan. Bagi I panipuri ni rare. Sebab tu I nak buat video. Okay. So korang Tak boleh. So guys, thank you so much for watching. I rasa video kali ni tu je. Okay, lepas tu I akan buat video lain pula. Yang penting I dah tak scam korang. Okay, thank you so much guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye.